Melati kuntum tumbuh melata, sayang mebah di pohon cemara. Awal bismillah, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam nadi ilmu amalan membaca. Anak seorang dreba, inilah hasil garapan istimewa dan unik tokoh perniagaan negara iaitu Tan Sri Samsudin Abdul Kadir, antara tokoh usahawan Melayu yang paling berjaya. Nama diberi Muhammad Ashraf bin Muhammad Rizwan. Saya merupakan anak didik SMK Putrajaya Presiden 181. Kod sekolah saya ialah WEA 2009. Mengukuhkan budaya membaca dan menanamkan sikap cinta akan ilmu merupakan antara matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia saban tahun dalam melahirkan generasi minat membaca. Oleh sebab itu, saya begitu berbesar hati untuk berkongsi resensi sebuah buku yang pernah saya baca. Novel yang diterbitkan oleh Institusi Terjemahan dan Buku Malaysia pada tahun 2019 ini mempunyai 440 halaman bercetak dan kandungan sisipan sebanyak 29 bab. Novel ini bukan sekadar bertemakan apresiasi seorang anak kepada ibu bapanya, malah menceritakan kisah beliau mengharungi kemiskinan dan cabaran pada zaman penjajahan, sehingga akhirnya berjaya menggapai puncak kejayaan. Ayo, fokuskan minat anda sebentar untuk menelusuri resensi buku menarik ini. Novel ini dimulakan dengan kisah watak utamanya iaitu Tan Sri Samsudin yang telah dihantar ke sebuah sekolah berdekatan tempat kerja ayahnya. Tidak lama selepas itu, beliau telah berpindah ke Kuala Lumpur kerana bapa telah bekerja sebagai dreba kepada seorang lelaki berbangsa Inggeris. Zaman persekolahan Tan Sri banyak menunjukkan beliau beberapa kali bertukar sekolah akibat penjajahan kuasa asing di tanah Melayu. Tan Sri sewaktu zaman Jepun bersama rakan-rakannya pernah mengintip tentera Jepun di sebuah lokasi yang pada hari ini telah dibina gedung perniagaan. Dalam satu sesi di persekolahan pula, murid di kelas beliau tiba-tiba telah diarahkan menaiki sebuah truk yang tidak diketahui ke mana hala tujunya. Apabila truk tersebut berhenti di satu tempat, Tan Sri telah membuat satu keputusan bijak apabila menarikan diri secara senyap-senyap. Ini ternyata mereka yang telah dibawa pergi itu tidak lagi kembali, berkemungkinan menjadi buruh membina landasan kereta api. Walaupun bapa hanyalah seorang dreba dan maknya pula tidak bekerja, wawasan mereka cukup tinggi. Mereka sedar bahawa hanya pendidikan sahajalah yang mampu mengubah nasib dan masa depan keluarga mereka. Walaupun selepas penjajahan tamat, semangat beliau untuk belajar tidak pernah luntur sehingga berjaya melanjutkan pengajian hingga ke England dan dalam bidang kejuruteraan elektrik di Brighton Technical College dengan beasiswa telekom pada usia 24 tahun. Akhirnya beliau pulang ke Malaysia sebagai seorang jurutera. Semasa memimpin syarikat, Tan Sri banyak menghadapi dugaan dan halangan seperti kehilangan ibu beliau semasa menunaikan ibadah haji, jatuh bangun dalam perjalanan penuh cabaran demi merealisasikan penubuhan Sapura Holdings, mengembangkan perniagaan dalam keadaan bank tempatan tidak mahu memberikan pinjaman, persaingan dalam rangkaian telekomunikasi, krisis kewangan Asia dan kehilangan isteri tercinta iaitu Puan Sri Sapura pada 2004. Kini, syarikat Sapura masih kekal berdiri bukan dalam bidang telekomunikasi sahaja tetapi memasuki industri pembuatan, pengangkutan, pertahanan, minyak dan gas. Semasa saya membaca novel ini, saya diberikan kembali ke zaman silam, merasai hidup di zaman penjajahan dan berusaha mencapai kejayaan dalam kehidupan. Dari sudut pandangan saya, novel ini syarat dengan inspirasi dan pesanan kerana buku ini ditulis dengan penuh berhemah serta menggunakan ayat yang bersopan santun dan keikhlasan hati. Tan Sri yang pernah mendapat anugerah tokoh Melayu terbilang menyatakan pencapaian terbesar dalam hidup beliau adalah mewujudkan pekerjaan untuk orang lain dan membantu usahawan memulakan perniagaan. Pengajaran yang boleh kita ambil daripada novel ini adalah tidak ada kejayaan yang datang bergolek. Semua hasil memerlukan usaha dan kecekalan akal.
Kalau tidak dipercakap ruyung, manakan dapat sagunya. Ilmu dibagaikan senjata bagi menuju masa hadapan. Sebagai seorang anak, kita tidak boleh meninggikan suara kepada ibu bapa. Hargailah jasa dan pengorbanan mereka yang telah bertungkus lumus membesarkan kita. Selagi nyawa dikandung badan, balaslah jasa mereka yang telah membawa kita menempuhi liku-liku kehidupan. Tuntasnya, kesepitan hidup tidaklah menjadi penghalang sesebuah kejayaan. Ilmu dibagaikan pelita hidup yang merupakan investasi masa hadapan dan pengalaman mampu mendewasakan manusia. Sekian, terima kasih.